Okay, bismillah. Assalamualaikum. Saya Hanif Hamzah. Now, hari ini saya berada di Bank Simpanan Nasional. Yang ini BSN di Jalan Ampang. The main branch dekat KL ni. Tapi hari ini sangat istimewa sebab saya dijemput untuk membincangkan sesuatu yang sedang berkembang, iaitu usahawan mikro. Kita tahu especially yang duduk kat bandar-bandar ni, ramai yang tidak hanya bekerja sebagai majikan untuk dapat gaji bulanan saja. Ramai yang cuba mengembangkan bakat mereka, mencari inisiatif untuk mendapat kewangan sampingan. Dan ada juga sehingga menjadi full time, dan itulah yang kita nak cari jawapan ni, usahawan mikro. Kadang-kadang bila cakap usahawan mikro ni, dia nak buat pinjaman, dia nak buat loan, dia nak buat pembiayaan tapi takut. Tapi tak apa, hari ini kita ada dua orang pakar lah bagi saya yang kita akan panjangkan soalan ni. Yang pertama sekali adalah seseorang yang menjadi pengasas kepada jenama Ziv Shoes. Saya rasa saya pronounce betul ni, Ziv Shoes. Betul-betul. Ziv Shoes, dan kini dah ada 4 cawangan fizikal, online pun ada juga. Dia dah ada 3 di Kuala Lumpur atau Selangor dan 1 di Johor Bahru. Jadi tahniah untuk itu. Cuma Zaid Arif akan cerita macam mana dia sampai kejayaan yang disampai sekarang ini. Seorang lagi yang menjemput sebenarnya adalah daripada BSN, merupakan timbalan ketua eksekutif BSN, Encik Mujibur Rahman. Mujibur Rahman ni, saya kalau boleh saya panggil Encik Mujib, jadi Mujib je tak apa ke? Betul. Boleh. Biasanya orang panggil Mujib tu okey lah macam macam borak kat kedai kopi. Okey. So, saya sendiri adalah seorang yang bekerja dengan bergaji bulanan, tapi dalam minda ni nak cuba juga jadi usahawan mikro. Jadi cantiklah kita ada 2 orang yang boleh bantu saya, bantu anda membuat keputusan yang bijak tentang usahawan mikro ni. Yang pertama tentang Ziv Shoe. Baik. Dia dah berapa lama permulaan Ziv Shoe ni, berapa tahun dah sebenarnya? Pertama sekali terima kasih kepada BSN kerana menjemput saya hari ini. Okey, kalau cerita pasal Ziv Shoes ni, tahun ni merupakan tahun yang ke-10. Brand ni asalnya kita jual kasut saja. Pada 3 ke 4 tahun pertama kita jual kasut kulit saja, and then kita dapat permintaan daripada pelanggan kita untuk jual pakaian, and then kita venture into clothing. Kita start dengan pakaian, seluar dulu. Lepas seluar kita ke kemeja, lepas kemeja kita ke suit, lepas ke suit kita ke aksesori, sampailah kita ke beg pegang, beg belakang dan semua yang lelaki perlukan lah untuk nak nampak handsome, yang cukup bagi saya daripada atas sampai bawah. Sebelum saya ke soalan seterusnya ni, Encik Zaid hari ni memakai segala jenama Ziv lah. Betul. Okey, kita tengok dia memang style dia ada cincin, kasut, trousers dia kan dengan suit. Dah puji sikit. Now kita bincang hal bisnes ni lah. Okey. Kalau you kata at least dah 10 tahun berniaga, sekarang dah ada, betul saya cakap tadi 5 cawangan. 4 cawangan dan 1 yang terbaru di JB. Betul. Beza perniagaan dahulu dan sekarang ni, apa yang sebagai usahawan sendiri nampak? Kalau tanya saya beza dia, rasanya dulu susah untuk kita nak cerita susah nak cerita perbezaan kesusahan tu sebenarnya, ataupun point saya beza dia ialah kesusahan lah. Dulu susah, sekarang dah senang. Dari segi apa? Dari segi bagi saya, dari segi pertama sekali, dari segi marketing dululah. Marketing. Dulu saya sendiri produk bila kita sourcing, bila barang kita dah order daripada kilang, kita photoshoot, and then kita kena buat website sendiri, kita kena masukkan dalam website kita, and then kita kena beli pula kamera. Kalau kita tak ada duit lah, tak ada modal untuk nak buat team kan. Semua saya kena buat sendiri. Tapi sekarang dah mudah. Sekarang kita tak payah beli kamera, kita photoshoot pakai phone saja. Betul tak? Lepas tu kita edit sikit, kita boleh terus up di social media. And then sekarang ni, even saya sekarang ada website, tetapi consumer sekarang tak suka pun beli kat website. Suka beli di Shopee dan juga di TikTok. So di antara ketiga-tiga platform saya, kalau dulu kita perlukan website, sekarang tak lagi. Budak-budak muda sekarang ataupun usahawan-usahawan muda sekarang dah lagi mudah. Maksudnya tak perlu sampai website yang dahsyat-dahsyat, memerlukan modal sampai RM10,000, RM15,000 untuk buat website. Itu yang pertama dari segi marketing lah bagi saya. Perbezaan seterusnya ialah dari segi, mungkin dari segi sourcing lah. Sourcing, barang mana nak dapat tu. Okay. Dulu susah nak dapat barang, ataupun tak banyak konten-konten ataupun platform-platform yang ada. Contohnya macam YouTube. Sekarang dah senang tau. Maksudnya kalau kita type je mana kita nak sourcing barang tu,
InsyaAllah akan keluar di Malaysia ataupun di luar negara. So just up to us untuk nak pilih manakah supplier yang kita nak. Bagi saya benda tu sebab dulu, yelah bila kita dah ada produk, the second thing yang kita dah ada produk, kita dah ada target audience. The third thing is sourcing lah, mana kita nak dapat barang tu, betul tak? Dan benda tu bagi saya susah dulu. Susah yang memerlukan saya ke tempat wholesale di Malaysia, pergi ke Thailand, pergi ke China, yang memerlukan modal yang besar lah untuk Macam- merantau nak cari kilang mana. Sekarang dah senang lah. Sekarang ada sourcing agent. Even local punya sourcing agent pun kita ada dekat Malaysia ni. So which bagi saya dah sangat-sangat mudah lah. Ini bukan trade secret lah, bukan maksudnya Bukan apa-apa. orang tak boleh tahu kat mana you dapat kan. Sekarang bagi saya benda dua benda ni lah. Mungkin saya rasa isu besar dulu bagi saya lah. Okay, so untuk saya rumuskan lah, teknologi banyak membantu lah di ujung Betul. jari ni. Maksudnya sourcing tu pun kadang-kadang you pun sendiri pergi online untuk mencari Betul. source yang betul dan tepat untuk Ziv ni lah. Okay, kita dengan Cik Mujib pula lah. Soalan sama tapi dari sudut pandangan seorang banker, pandangan seorang pakar dalam pembiayaan, loan dan sebagainya, itu semua kita tolak tepi dulu. Tapi sebagai seorang yang nampak bisnes perkembangan usahawan mikro ni, dulu dengan sekarang, apa beza Dari aspek yang kita observe, saya rasa daripada COVID adalah satu era yang merubah landscape usahawan mikro ini. Kalau dulu yang kita nampak usahawan mikro adalah satu segmen, satu sektor yang agak tradisional. Baik. Tetapi COVID mengubah. Hari ini kita tengok suka atau tidak, seolah-olah tidak boleh dipisahkan dengan elemen digital. Right. Sama ada sesimpel digital payment, iaitu aku buat urusan paymentnya through QR. Contoh daripada aspek digital payment ataupun dalam aspek digital marketing. Hari ini peniaga goreng pisang di tepi jalan juga di dalam TikTok juga appear menggunakan pakai digital media untuk mereka promote. Okay, sorry saya menjelak. Kalau kita gunakan yang meniaga warung ni kan, itu juga dalam kategori usahawan mikro? Betul. Right. Itu sebab usahawan mikro ni Hanif, definisi dia mudah. Yang pertama, jumlah employee-nya tidak lebih daripada 5. Okay. Dan annual turnover tidak melebihi 300,000. Jadi kalau mereka berada di dalam salah satu kategori ini, mereka didefinisikan sebagai usahawan mikro. Baik. Dan di dalam landscape ni yang kita nampak, perubahan mereka dah bergerak daripada tradisional kepada digital. Sikit atau banyak. Ada yang betul-betul leverage menjual produk di dalam TikTok. Ada yang masih lagi ada hybrid. Ada juga leverage menggunakan pakai setup physical kedai dan juga TikTok serentak. Ada yang hybrid, ada yang rely hanya dengan digital channel untuk menjual. Tetapi kita notice apabila kita evaluate, apabila kita berhadapan dengan pelanggan-pelanggan di luar, yang 100% rely atas tradisional berbanding dengan yang hybrid mempunyai potensi yang lebih besar. Okay. Sebab customer reach-nya dah berkembang. Okay. Just for the purpose of understanding, adakah Ziv Shoe ni kategori hybrid? Ya, Betul. ini adalah kategori hybrid. Baik. Bermaksud mereka juga memerlukan setup secara fizikal dan mereka juga fokus kepada digital. Betul Zaid? Betul-betul. Jadi ini adalah hybrid mengikut definisi yang saya sebut tadi ni. Okay. So pasal kita memang nak menggalakkan lebih usahawan mikro. Kita tahu ini adalah sesuatu yang there's no stopping it. Right? Tapi macam mana kita nak bantu tu yang persoalannya tentang loan ni ataupun pinjaman versus pembiayaan. So untuk Ziv Shoe sendiri, macam mana permulaan tu? Adakah perkembangan Ziv Shoe ni dia ada menggunakan pembiayaan ataupun memang pakai duit sendiri, kumpul sedikit-sedikit lama-lama jadi satu bisnes yang maju macam sekarang ni lah? Asalnya saya di usia saya 27 tahun. Saya kahwin umur 25. Saya dulu berniaga di Uptown Danau Kota.
selama 5 tahun. Tapi pada tahun kelima saya decide untuk saya, okeylah cukup dah tu 5 tahun. Kita dah berniaga dekat pasar malam kan. And then pada usia saya 27 tu ada simpanan daripada berniaga tu dalam 20-30 ribu. Saya start, saya tutup bisnes lama saya, bisnes di Uptown tu, and then pakai duit modal tu kita clear barang lah pada bulan puasa tahun 2015. So clear barang tu, lepas tu saya pakai duit saya sendiri lah untuk buat first collection Ziv Shoes. Masa tu ada 12 design, lebih kurang ada 200-300 pasang macam tu lah. Okey, kejap. So Saya tekankan kat cerita sini. dia pakai duit sendiri dulu lah. Permulaan tu antara 20-30 ribu Okay, daripada perniagaan sebelum ni. betul. Tutup yang itu, start Ziv Shoe dengan wang itu. Betul. Baik. Tapi saya punya plan, andai kata bisnes ni tak jadi ataupun tak jadi dalam arti kata produk tak laku lah, ataupun ambil masa terlalu lama untuk nak clearkan stok, maksudnya tak jadi lah tu. Saya boleh fall back kepada kerja saya. Saya ada degree dalam business management. Itu tapi andai kata kalau tak ada degree pun ataupun yang ada diploma atau SPM saja, you kena ada backup plan lah. Maksudnya dalam keadaan saya yang dah berumah tangga masa tu, memang kena ada backup plan lah. Yelah. Kalau tak bergaduh dengan rumah, betul tak? Jadi tapi at least kita dah ada lah that cushion yang macam okay, aku ada duit macam ni, aku nak buat bisnes ni, aku buat sehabis baik aku lah. Macam tu. So Dia alhamdulillah bunyi macam memang ada plan A, plan B, plan C. saya memang ada plan ni orang. Sebab saya kadang-kadang produk yang kita pilih, kita nampak kat mata kita tu cantik. Tapi di mata customer tak cantik. Ataupun tak kena di mata customer. Kadang kita masak, kan, kalau kita tukar masak, sedap lah makanan aku. Dia tanya kawan-kawan kau 10 orang pun tak. Okey lah, tak adalah sedap mana, mungkin lah. So bahaya benda tu. Maksudnya kita bias. Bias kepada produk kita sendiri. So benda tu yang bahaya. Jadi at the end of the day, kita let the market decide. And then once dah okay, barulah pada tahun pertama ataupun tahun kedua tu baru saya dapat baru saya, maksudnya saya punya cash flow dah cantik, Alright. bank statement saya dah cantik, Okey. barulah saya buat start melakukan ataupun mencari peluang-peluang untuk nak dapatkan loan daripada bank. Pembiayaan Tapi ni benda tu memang dah setting dalam kepala saya dah lama dah. Saya takkan buat bisnes tanpa loan. Disebabkan saya tahu kita belakang bukan ada mak ayah kita yang kaya dan sebagainya ataupun kawan-kawan kita yang kaya. So nak tak nak memang kena ada funding juga. So perkemaskan account, yakinkan, nak make sure kita punya income statement ataupun balance sheet kita tu is positive enough so that pihak bank is bila dia tengok tu okeylah budak ni mampu lah nak bayar aku punya loan. Contoh kalau bank kita, contoh saya ada dapat pembiayaan daripada BSN juga 50,000, maksudnya di mata BSN okey, Zaid punya syarikat ni mampu untuk nak bayar let's say 800 lebih sebulan selama 5 tahun contoh. Okey. Itu je yang penting. And then the moment kita dapat that cash, kita pump lah kepada barang yang kita rasa boleh laku. Maksud tak ada lagi laku ke tak laku ke barang ni, tak ada. Maksudnya pasti. eksperimen tu telah pun dilakukan pakai duit kita. Baik. Loan kita jangan nak eksperimen. Okey. Contoh macam tu lah. And then maksudnya untuk nak menjawab soalan tu, dan sentiasa akan setiap 2 tahun, setahun ke 2 tahun saya sentiasa buka balik. Setiap kali kita buat audit report kita kan bila audit report kan tak tahun kan, andai kata sale kita cantik kan, di mata bank okey, budak ni dah okey. Maksudnya dah ada ruang untuk dia nak bayar additional expenses untuk loan lah. Okey. Kan, di mata bank lah. So kita minta balik. Kadang minta saya saja je tuan. Tapi kalau dapat alhamdulillah kita terima je lah. Kalau dapat dan tak perlu boleh reject lagi kan. Tapi saya jarang reject lah. Saya ambil je. Yalah. Ha. Okey, mungkin nak dapat saya tekankan lah. Dah lah, sometimes kita nak berniaga ni, background kita tak kukuh financially kan. Tak ada betul. macam dia cakap lah, tak ada mak bapak kaya, tak ada kawan-kawan kaya. Betul. Tapi lala kawan-kawan juga yang minta barang free ya tak? Ini satu masalah ni. Tapi kita timbal balik lah. Ada cara lah. Ada cara. Okey, itu tentang pembiayaan untuk Ziv Shoe ni. Mujib, kalau kata saya dengar dia cerita pun pasal saya bukan kategori sama dengan dia, saya takut. Bila kata pembiayaan ni, nak make sure kita lepas by monthly, personally saya takut. Bukan tak pernah fikir pasal nak berniaga, memang seed money tak ada. So the best way tahu ni, pembiayaan is the best way. Tapi takut, macam mana nak convince orang macam saya ni? Risau ah. Jadi dalam kes ni Hanif, sebenarnya perlu ambil pembiayaan ataupun tidak? Soalan yang pertama. Okey. Saya rasa ini bergantung kepada perniagaan tu sendiri.
Jadi contohnya apabila kita berhadapan dengan situasi kita nak memperkembangkan perniagaan. Right. Kita dah ada 5-10 jenis barang. Kita tahu setelah melalui proses seperti yang Zaid cakap tadi, bukan lagi try and error, tetapi dia ada buat analisis yang barang daripada 10 perlu ditambah menjadi 20. So, dia tahu marketnya ada, dia tahu demand daripada interaction dia dengan customer ada. So dia perlu tambah. Jadi nak tambah tadi, nak menunggu duit simpanan mencukupi, mungkin mengambil masa yang panjang. Jadi dia memerlukan bantuan. Ini sebenarnya adalah tujuan untuk mereka-mereka ini memohon pembiayaan. Jadi dia memudahkan peniaga tadi untuk bergerak ke hadapan, memperkembangkan perniagaan. Baik. Jadi jangan memohon pembiayaan tanpa ada tujuan. Jadi itu adalah risiko yang pertama di dalam yang usahawan mikro kena tangani. Jangan kalau tidak memerlukan, tidak perlu hadir untuk meminjam. Tetapi apabila mempunyai aspiration ataupun motivation untuk memperkembangkan, untuk tambah dan sebagainya, itu the moment dah ada keperluan yang boleh trigger kepada mereka-mereka ini memohon, hadir untuk memohon pembiayaan dengan bank. Jadi itu rule nombor 1. Kalau tidak ada tujuan, Jangan. kita pergi ambil, kita menambahkan beban hutang. Okey. Duit yang ada tadi tidak produktif untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Betul seperti yang Zaid cakap. Apabila dia dah ada, dia berusaha dan dia dapatkan pembiayaan untuk tambah produk. Jadi itu signal untuk berjaya di dalam perniagaan. Yang keduanya, apabila memohon pembiayaan ini macam company yang seperti yang Zaid mention tadi, sebenarnya adalah di dalam kategori yang saya katakan advance. Baik. Yang dah ada balance sheet sendiri dan sebagainya. Usahawan mikro kebanyakannya tidak ada dokumen. Hanif kadang-kadang hadir ke cawangan BSN hanya saya bawa IC je. bawa IC, saya nak memohon. Jadi kita tanya soalan yang pertama, berapa you punya jualan sebulan? Oh, saya tak pernah rekod. Jadi di peringkat bank kita tidak boleh evaluate tanpa rekod yang mencukupi, susah. Itu sebab dia apabila mereka-mereka ini memohon, terutamanya dengan kami di BSN, kita menggunakan dokumen yang simple. Ada kalanya kita hanya pakai 6 bulan bank statement. Engkau ada account bank, duit jualan disimpan di dalam bank, bagi kepada kita 6 bulan untuk kita evaluate. Berapa turnover, kita tolong dia calculate. Oh, lepas kita dah calculate, berapa banyak turnover dia, kemudian baru kita salurkan pembiayaan. Dan pada masa yang sama, apabila kita dah bagi pembiayaan, kita wajibkan kepada dia, okey, you kena melalui satu program. Dia tanya apa programnya? Program adalah untuk you belajar apa yang dinamakan sebagai financial management. Dekat mana you kena rekod. You kena rekod untuk tujuan masa depan. Kita boleh bantu sekali. Tapi selepas ini kalau bisnes dah semakin maju, mungkin agensi ataupun bank lain, bank yang lebih besar nak membantu dia, tanpa dokumen yang mencukupi akan menjadi kekangan yang mengganggu proses untuk nak kembangkan perniagaan tadi. Ya. Macam Zaid dengan balance sheet dan sebagainya dah full set, mudah untuk Zaid ke depan. Tetapi kebanyakan usahawan mikro itu adalah pain points yang selalu kita nampak. Jadi hadir, kena ada disiplin, mula merekodkan jualan mereka. Itu rule nombor 1. Buat secara simple pun tak apa. Buat cara simple tak apa. Ada yang guna pakai buku 35 untuk Masih. rekod pun tidak ada masalah. Tetapi mereka perlu memulakan langkah untuk merekodkan. Sebab apabila data tidak mencukupi, data tidak ada, susah untuk mereka-mereka yang nak membantu dalam konteks ini BSN, susah untuk kami nak membantu dia. So jadi elemen-elemen itu adalah challenge sebenarnya, Hanif. Okey. So saya sekarang ni dalam perspektif contoh yang kita bagi tadi, seorang kakak yang ada warung goreng pisang tadi,
Basically apa yang dia perlu buat is rekod perniagaan dia Betul, sebelum datang ke BSN untuk pembiayaan. Contohnya BSN lah betul, Dan dia masih lagi dalam kategori usahawan mikro. betul. Okey, kita stop kat situ dulu. Sebab banyak lagi yang kita nak kupas. Hari ni memang bagi saya lah peluang untuk saya ni. Untuk saya memahami. Now, masa permohonan permohonan pembiayaan tu mungkin dah dikupas sikit lah untuk daripada Mujib tadi kan. Tapi untuk peniaga sendiri, takut tak? Ada perasaan macam, ya Allah, tak lepas ni bayar loan ni. Kan? Sebab, okey, macam kita guna perkataan hutang tu, takut sikit bunyi dia. Pembiayaan, dia bunyi positif sebab kita nak plan business. Tapi as a business owner yourself, Takut ke tak takut? ada tak ragu-ragu tu kan? Ada, tapi saya rasa benda tu benda yang saya rasa wajib dilawan lah. Maksudnya takut tu memang takut lah. Tapi kalau amount dia tak besar, contoh kalau kita betul-betul yakin, maksudnya amount tak besar, kita tak takut sangat. Sebab boleh bayar lah. Sebab kita tahu duit masuk berapa. Tapi the moment bila amount tu besar, bila dah kita rasa macam, yalah bila monthly tu dah, let's say 10k dan above kan, monthly. Maksudnya ini kalau sangkut ni aku ada tak? Macam mana aku nak buat ni? Maksudnya takut tu dalam erti kata manageable lagi lah. Tak adalah sampai saya tak boleh tidur malam. Dia kena risau tu perlu ada lah. Ada, tapi tak adalah tu the level yang saya rasa. Maksudnya kita buat calculation yang projection kita tu betul-betul munasabah untuk jangan sampai kita stres lah. Okay. Saya rasa saya tak pernah lagi buat loan. Sampai saya, contohlah kalau macam saya tak mampu nak beli kereta Mercedes contoh kan, yang monthly 3,500, saya takkan ambil loan tu. Walaupun saya rasa saya mampu bayar, tapi kalau saya rasa macam stres, saya takkan apply lah. Contoh, maksudnya apply loan untuk perniagaan pada amount yang saya rasa saya mampu untuk bayar dia punya monthly macam tu lah. Kalau tak, saya takut lah. Itu semua memang paperwork penting lah. Maknanya planning tu sangat penting lah untuk decide kan. Betul. Kalau I tanya something a bit more personal, pembiayaan pertama yang lulus tu, berapa amount dia? If you cannot give the amount pun, bracket dia lah. Lebih kurang. Dan what is your first move? Adakah daripada stop kat Danau tu dah ada 20 produk tadi, terus buka kedai, atau what was your move with the first pembiayaan tu? Modal pertama saya dapat tu 400k. Okay. Saya punya loan yang pertama. Itu bagi saya sebab saya tak pernah ada loan. Dan loan amount tu besar, tapi dalam keadaan loan tu dia nama loan tu is revolving credit punya loan. Okay. Maksud dia macam kad kredit lah. Maksudnya kita pakai, lepas tu kalau kita bayar, dia still amount dia sama. Baik. Kita boleh pakai lagi 400k tu. So saya keluarkan yang saya nak pakai je lah. So tak adalah saya stress nak bayar the whole 400k tu. Right. Faham tak? Jadi saya pakai just yang perlu saja. So mungkin itu saya rasa mungkin pihak BSN pun ada juga that time of product di sini. Yeah. Kalau ada, sangat membantu saya lah. Sebab walaupun amount dah besar, sebab saya business fashion. Dan business fashion ni di seasonal. Bila seasonal, ada contoh bulan puasa, 2-3 bulan sebelum bulan puasa, mesti kita stok kita tinggi. Sebab kita nak pakai demand dah tinggi kan bulan puasa. So very very good lah untuk saya. Jadi saya tak adalah takut. Baik. Untuk pembiayaan pertama tu. So a lot of it was used for production purposes lah. For inventory sahaja. Saya tak pernah pakai duit loan untuk marketing yang saya rasa bakar duit melampau-lampau, tak adalah. Maksudnya duit marketing saya pakai duit untung lah. Saya bahaya kalau saya lah tengok 400,000 lepas ni, beli Velfire dulu. Cik nak cerita lah kan. Orang nampak macam. Itu salah satu penyakit sebenarnya. Okey. Tapi itulah untuk sekarang bagi saya lah yang saya dapat kat sini. Kalau nak perkembangkan bisnes, if you notice dia start dengan 20-30 ribu duit sendiri, kemudian pembiayaan yang membantu untuk kembangkan perniagaan. Now, let me reiterate, sekarang ada 4 buah kedai fizikal, perniagaan masih lagi lancar melalui e-commerce, betul? So these are the kind of things that you need to be thinking about if you are someone who is into business. Nah, Cik Mujib, mungkin langkah seterusnya untuk seseorang itu nak menjadi usaha mikro, nak mendapatkan pembiayaan, apa lagi yang perlu dia tahu? Sekarang dia dah tahu dah, risau kena ada, tapi jangan takut sangat kalau nak kembangkan bisnes. What else? Mungkin dia kena prepare mentally. Okey. Sebenarnya apabila berhadapan dengan situasi tidak pasti, kami di BSN di semua lokasi yang kita ada, yang kita namakan sebagai pusat mikro, dan juga di setiap event yang kita anjurkan.
nampak ada BSN, datang bertanya. Itu langkah pertama. Saya macam ni punya keadaan, I'm thinking of nak expand, Ya. kita perlukan bantuan dan sebagainya. Approach kita. Dan sekiranya apabila di event-event tadi dia hadir, kalau di situ tidak ada pegawai mikro bertugas, dia akan salurkan information balik kepada mikro punya team untuk membantu. Jadi jangan takut. Datang kepada BSN, kita tidak ada charge pun. Datang, advice yang kita bagi adalah percuma. Dia datang, hadir supaya kita boleh salurkan balik pembiayaan ataupun apa-apa bantuan yang ada untuk membantu dia usahawan tadi untuk berjaya. Tetapi kena ingat, untuk menjadi usahawan berjaya, mendapatkan pembiayaan bukan saya katakan sebagai lesen untuk dia berjaya. Yang paling penting adalah disiplin diri. Baik. Tadi Dia bukan kata confirm dapat pembiayaan tu confirm jadi. confirm jadi, tidak. Tetapi disiplin diri. Tadi Hani sebenarnya mention satu perkara. Kebanyakan usahawan mikro, dia adalah milikan tunggal. Baik. Dia juga own perniagaan, dia juga adalah sebagai individu. Yang kita nampak berlakunya ketirisan cash flow perniagaan kepada perbelanjaan peribadi. Baru dapat pembiayaan, sebenarnya nak kembangkan perniagaan. Tujuan dia nak tambah untuk improve dapur, nak supaya boleh tempat masak lagi Increase better. production lah. Untuk cover balik whatever demand yang ada. Tetapi bila dapat duit, sebenarnya aku ni dah lama teringin pakai welfare. Cukup ni bayar deposit. Jadi instead of dia pakai kepada perniagaan, duit telah disalurkan kepada elemen lain. Kena ingat, pembiayaan paling utama adalah untuk intended purpose. Dalam situasi ini adalah untuk memperkembangkan perniagaan, gunakan. Daripada situ, generate lah revenue, generate lah untung. Daripada untung yang ada, gunalah untuk tujuan peribadi. Ya. Bukan tak boleh, memang milikan, kebanyakannya mikro ni adalah milikan tunggal. You adalah custodian kepada you punya own business. You adalah owner. Tetapi kena ingat, perlu dibezakan. Untuk kita sustain di dalam jangka masa panjang, untuk kita continue, pastikan cash flow untuk perniagaan tidak terkesan. Baik. Dan di dalam usahawan mikro ini juga penting, ya. Saya sentuh tadi tentang record keeping. Selain daripada record keeping, di BSN juga kita tekankan salah satu elemen yang kita panggil sebagai entrepreneur development. Jadi segmen-segmen yang perlu diperkasakan di dalam usahawan mikro ini. Contohnya, kalau macam mana nak manage cash flow dia. Yang kedua, macam mana nak venture kepada digital marketingnya. Right. Macam mana nak pastikan supaya you boleh manage in term of pembelian bahan mentah dan sebagainya. Jadi elemen-elemen tadi yang kita juga membantu. Entrepreneur development adalah satu segmen yang amat penting di BSN. Sebab memberi pinjaman sahaja tidak boleh continue untuk memajukan usaha-usaha mikro tadi. Dia kena berada seiring dengan entrepreneur development. Itu kita percaya dalam semasa journey. BSN kita dah membantu beratus ribu usahawan mikro. Jadi jumlah yang kita bantu tadi, kita belajar. Bersama-sama dengan bantuan yang kita bagi dalam bentuk pembiayaan, kita nampak entrepreneur development ini tidak boleh dipisahkan. Kena bergerak seiring dalam usaha kami untuk memperkasakan usahawan mikro. Sebab you mention program sort of lah, maknanya kita kena tahu disiplin tu, kita kena tahu cash flow kita dan sebagainya. Kadang-kadang yang buka perniagaan warung tadi dia tak pasti. Adakah program tu sesuatu yang ada bersama BSN? Maksudnya usahawan ni dapat training juga atau dia ada cara lain? Kita akan menilai, dan dari semasa ke semasa yang kita susun atur, kita pun bekerjasama dengan pelbagai agensi. Right. Okay. Agensi yang provide training, kita ada juga dengan collaboration dengan SME Corp, dengan AKPK dan sebagainya yang bersama-sama kita develop untuk membantu.
Okey. Jadi dan ini kena continue Hanif. Sebab tanpa bimbingan yang macam ni kita nampak usahawan mikro tidak boleh bergerak jauh. Baik. Masing-masing hanyalah di dalam dia punya close community peers membantu. Baik. Jadi kalau itu tidak ada, kalau dia hanya bergerak 2 atau 3 kawan-kawan yang tidak boleh mengajar macam mana nak manage better cash flow, macam mana nak jaga in term of record keeping dia, macam mana nak nasihat dia kalau dia berhadapan dengan situasi tight cash flow yang tiba-tiba dia tak mampu nak bayar, tiba-tiba demand problem, tiba-tiba market berhadapan dengan kesukaran, macam mana you nak manage? Right. Jadi kita ada beberapa agensi yang kita partner tadi yang melihat, oh okey, ini a group of people yang perlu kita bantu. Ini modul dia. Yang ni modulnya lain. Mungkin daripada aspek digital marketing contohnya. Dan ini semua dah ada. Jadi cuma kita perlu bantu dia daripada skill dia ke atas. Kita juga bekerjasama dengan beberapa kawan-kawan bank yang lain yang lebih besar yang membantu, contohnya usahawan yang nak venture kepada halal. Usahawan kita mikro yang nak venture kepada export market. Jadi kita ada kawan-kawan lain yang membantu juga bagi realizekan the dream of micro tadi, bergerak daripada micro kepada small, kepada medium dan seterusnya, boleh membantu memakmurkan ekonomi negara. It's a collaboration between different agencies termasuk government, different banks. Okay. Jadi untuk tahun 2026 seperti yang dilancarkan belanjawan baru ni, baik, di BSN kami akan menyalurkan 1.5 bilion. Ini BSN saja. BSN saja. 1.5 bilion untuk usahawan mikro untuk tahun 2026 ni. Okay. Now saya pakai contoh saya lah, usahawan muda yang tergesa-gesa membeli Velfire lah. You know, and then borak dengan Mujib kata that's a wrong move. You dapat pembiayaan sepatutnya untuk production. Tapi in my response atau defense, saya akan cakap, tapi ini adalah marketing strategi saya. Saya nak melihat, nak menunjuk kepada customer bahawa saya telah berjaya. Sebab itu saya pakai Rolex. Contohnya, pendapat Zaid. You have your own business. You have 10 years of experience. You may have seen this kind of attributes. Tak semestinya salah bagi saya lah. Itu yang saya nak tahu, pendapat you. Betul. Bagi saya, benda-benda yang Hanif cakap tadi tu, contohlah kereta kan. Dia jadikan sebagai barang untuk nak nampakkan dia. Kalau dia kata marketing strategi, tak salah. Betul juga. Pendapat. Betul juga. Tak salah pun bagi saya. Tapi atau bagi saya, semua bisnes pun, customer hanya akan tertarik dengan you, ataupun katalah dia minat you, dia follow you, dia beli produk you. Tapi andai kata produk you tak okey, dia takkan beli untuk second time. Tak okey juga. Itu yang isu dia. So dia bagus je lah. Itu sekadar touch point yang pertama yang customer kata, oh Hanif macam ni, okey lah, test lah produk dia. Tapi kalau produk dia pun tak cantik juga, sama juga. Maksudnya to a certain point je benda tu membantu. Maksudnya yang at the end of the day yang akan membantu business you grow ialah produk you yang okey, service you yang okey, operation you okey, macam tu lah bagi saya lah. Tapi tak salah bagi saya. Saya kena jual lah saya punya Velfire tu. Kenapa pula? Saya kena jual. Saya baru beli. Okey. Tapi itu adalah dari sudut kita bercakap secara casual ni kan. Memahami pendapat berbeza-beza. Tapi itulah pointing out yang apa yang Zaid cakap tadi. Fokus tu pada produk yang consumer pakai. Dia suka servis, dia suka quality produk tu, jalan kan. Tak ada kaitan pula dengan pembelian kita yang mewah ni. Itu okey. Kena clarify, takut kita gelak-gelak kan, orang tak nampak objektif perbualan ni kan. Encik Mujib pula, you punya harapan untuk the current market, harapan untuk usahawan mikro yang aspirasinya untuk berjaya lah. Kalau ikut kami di BSN, saya sendiri, kita memang mikro ini adalah satu segmen yang very close dengan hati kami. Salah satu yang dimandatkan kepada kami oleh kerajaan juga, Hanif. Harapan kami untuk melihat usahawan mikro continue to progress. Itu reasonnya tim yang kita ada, tim mikro yang kita ada,
sentiasa willing untuk turun ke padang melihat. Jadi our aspiration sebenarnya untuk melihat kita punya micro continue to progress kepada level seterusnya. Level small, level medium, dan sebenarnya untuk berjaya kepada next level bukan satu benda yang impossible. Ya. Dengan a proper bantuan dalam bentuk kewangan, a proper guidance dalam bentuk entrepreneur development yang saya sebut tadi, jalan tadi sebenarnya boleh dilalui. Balik kepada perlunya kita establish di dalam usahawan-usahawan tadi ada motivation untuk ke depan. Jadi rule nombor 1 untuk mereka ke depan adalah motivasi dia. Okay. Apabila kita engage, kita nampak, kita tahu bahawasanya usahawan ini memang ada passion untuk kehadapan, untuk maju, dan susunlah program, salurkanlah bantuan, mereka ini akan ke depan. Itu yang kita selalu nampak apabila kita berurusan dengan usahawan-usahawan di luar sana. Jadi kami juga track sebenarnya daripada setiap masa kita continue to interact dengan usahawan-usahawan mikro ni untuk tahu perkembangan dia. Contohnya ada di kalangan mereka-mereka ini dulu hanya employ 2 workers, 2 employee. Lepas 6 bulan, lepas tahun kita engage. Dan kita dapati sekarang berapa orang pekerja? Saya ada 10 orang. Daripada 2 orang asal, sekarang ada 10 employee. Kita tahu alhamdulillah dia bukan setakat memajukan perniagaan dia, tetapi mereka ini telah berjaya untuk create employment untuk 10 orang. Jadi di pihak kami dengan bantuan yang kita bagi, dengan bimbingan yang kita bagi, melihat mereka-mereka ini berjaya memberi semangat, suntikan semangat kepada kami untuk continue memberi bantuan kepada usahawan-usahawan yang lain. Itu kami di BSN. Saya rasa kita akan continue melakukan perubahan, melakukan sentuhan-sentuhan bagi membolehkan usahawan-usahawan ini continue to progress. Baik. Kalau saya dapat rumuskan lah, sama ada you berdua setuju atau tidak, point out if I'm saying something wrong here lah. 3 benda that I really got from this was discipline dalam berniaga, of course, motivasi untuk berniaga tu, aspirasi tersebut, dan yang ketiga ni adalah knowledge tu lah, maknanya the upskilling of what you know in business. Betul. Okay, jadi sekiranya anda ada sesuatu lagi, perkara-perkara yang anda mungkin rasa perlu tahu, is best that you come to BSN to find out yourself tentang pembiayaan yang ada, because I think sepanjang kita dalam 40 minit ni tentang hutang dan tentang pembiayaan, 2 orang pakar yang telah memberikan banyak message, banyak knowledge kepada kita. Semoga berhasil untuk semua yang nak menjadi usahawan mikro yang berjaya. Last, saya nak tutup dengan Cik Zaid ni. Tiga main point untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. 3 main point. Kalau saya fikir tadi daripada Cik Mujib tu lah, disiplin, motivasi dan juga knowledge tu lah. 3 main point ni saya rasa saya beri dalam konteks perbincangan kita ni lah. Pertama sekali, jangan lupa the moment you start you punya business, you dah ada SSM. Walaupun you rasa business you sale tak banyak kan, sale aku tak sampai 10,000 satu bulan, perlu aku buat record keeping? Kalau tanya saya, perlu. Terus je, belajar je. Maksudnya jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk buka YouTube, buka ChatGPT, buka Google untuk belajar macam mana nak buat record keeping yang simple. Okay. Saya lah, sebab benda ni isu. Okay. Isu pada kawan-kawan saya. Kadang-kadang yang di usia saya pun, yang dah berniaga lama, pun masalah. Zaid, aku tak lepas lah loan kereta, aku tak lepas lah loan rumah. Contoh kan. Aku tak lepas, apatah lagi loan bisnes. Sebab tak ada record keeping yang bagus lah. So, the moment you ada SSM, the moment you dah start you punya business, terus you buat record keeping yang bagus. Dan benda tu sekarang dah mudah, dah banyak apps kan. Dah ada apps. Even dekat phone ni, the moment you bayar something, you terus ambil gambar, terus masukkan ada receipt lah, ada record lah tu. Senang. Bagi saya record keeping yang bagus. Kedua is macam tadi juga kot, saya rasa dalam dunia usahawan ni kita banyak bersendiri sebenarnya. Kadang-kadang bila kita sampai satu level yang mungkin kita baru start ke, tengah-tengah ke, ataupun dah sampai level yang agak berjaya ke, kita rasa banyak kita sorang-sorang. Contohnya, walaupun
maksudnya kita adalah motivator yang terbagus untuk diri kita sendiri lah bagi Diri saya. sendiri. Kadang-kadang bila kalau benda tu tak ada pun, kalau macam dia tak minat kereta, dia tak minat rumah, dia tak minat barang-barang mewah pun, mungkin dia boleh fikir, okey aku nak buat untuk family aku, untuk anak bini aku, untuk mak ayah aku. Kadang-kadang benda tu tak ada tau. Maksud kenapa aku nak bangun pagi sangat dah hari ni? Contoh lepas subuh, aku nak pergi terus office ke, aku nak terus pergi market ke, aku nak terus buat live ke, tak ya. Apakah decision kau hari tu? Maksudnya motivasi kalau tak ada, memang tak akan jadi yang bisnes tu. Bawa datanglah you punya produk paling A pun, kompetitor tak ada you punya produk pun, you the best in the market pun, tapi kalau tak ada motivation, sama juga. So, benda tu kena cari lah. Benda tu ada dekat dalam Itu setiap self orang. motivate kan Betul. sebenarnya. Sebab sama juga macam contoh kita nak solat kan. Kenapa aku nak kena solat lah? So, kalau tak ada kenapa tu memang tak akan solat lah kau. Contoh lah kan. Ketiga, saya rasa ini mungkin to a certain extent jugalah. Antara penyebab-penyebab yang bisnes saya dan kawan-kawan saya agak stuck juga di satu masa dulu ialah macam mana nak manage team. Sebab dulu masa kita zaman belajar ataupun di the moment kita dapat funding, kita dah dapat duit, kita tak diajar macam mana kita nak jaga team kita. Macam mana kita nak grow. Macam managementnya lah. Management punya issue lah. Okay. Macam mana, kenapa budak ni tak stay lama dengan aku? Salah ke aku cakap contoh kan? So banyak benda yang you kena belajar. Maksudnya lepas you dah tahu buat produk, you dah tahu buat marketing, the next issue bagi saya is manage team lah. Dan bagi saya manage team ni ialah benda yang paling important yang akan menyebabkan business you soar ataupun terus dekat the same level lah. The moment you boleh delegate the task yang you rasa okay aku dah boleh delegate. Benda ni bagi saya is yang saya punya fasa sekarang yang mana saya sendiri masih lagi belajar dan saya rasa kalau usahawan di luar sana sanggup untuk bersabar dan bertanya dengan kawan-kawan ataupun masuk kelas-kelas macam biasa pun ada producekan, ada buat macam modul cakap tadi kan, mungkin ada juga modul management ni. Mungkin benda tu ialah benda yang saya rasa patut untuk diambil peduli dalam level yang tinggi lah, sebab benda ni yang akan menyebabkan ramai orang sangkut lah. Okay. I'm very honored that I'm sitting here and learning a lot of things daripada Cik Mujib dan Cik Zaid. So kalau you all nak tahu lebih lanjut pasal bisnes orang, you can walk to BSN and tanya pasal pembiayaan. Ziv Shoes, they are all over internet, dekat Instagram ada, dekat TikTok ada. Jadi inilah selesai kita borak santai bersama seorang timbalan ketua eksekutif BSN. Thank you very much. Dan of course the founder of Ziv Shoes, Zaid Arif. Terima kasih untuk perkongsian ini, and for those watching, I wish you all the best dan semoga anda seorang yang berjaya dalam dunia perniagaan satu hari nanti. Assalamualaikum.